Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Jejak Santai. So hari ni trip perjalanan kita nak ke Pulau Pinang satu malam, dan kita akan bermalam di Hotel Izora di Seberang Perai. So aku akan tunjukkan korang perjalanan trip kali ni ke Pulau Pinang dan bermalam di Hotel Izora. Sebelum tu guys, follow, like and share serta subscribe channel ni untuk bantu aku naikkan followers. Sama kempas Sama kempas tu apa benda? Lepas tebing saya buat Pinang tu. So masa mula-mula lalu Rahmat Mat. Kita dah sampai kat Taman Sejati. Kore, Taman Sejati. Wow. Oh, gelapnya. Gelapnya botok. Gelapnya botok. Okay guys, Sungai Petani hari ni memang hujan sikit lah. Hujan. Pagi tadi hujan lebat. So sekarang masa kita nak tolak ni hujan dah makin kurang sikit. Harap-harap sampai di destinasi kita di Pulau Pinang tu cuaca baik lah, sebab banyak program kita nak buat hari ni. Kalau hujan banyak terbantu lah. Dah hotel lah. Mami nak pergi jalan mana kat Pulau Pinang Mami? Tak tahu. Cakap lah pergi jalan mana? Kita pergi supermarket yang dekat sebelah hotel tu tak? Itu macam semua orang jual supermarket tu. Adik sini lah, dekat sikit. Mana adik? Apa tak tengok? Tak nampak. Oh. Adik nak pergi jalan mana ni? Jalan mana? Hotel mana? Penang. Nak pergi kolam? Nak pergi kolam? Ni hujan, dia nak pergi mana? Nak pergi kolam? Ha? Sonok tak? Sonok tak hujan. Sayang apa satu? Sayang apa tu? Oh, makcik. Apa nak sayang adik boleh? Sayang tu? Somel lah budak. Yes. Ramai lagi korang balik hari ni ya. Betul lagi ya. Okay. Say bye-bye for Sungai Petani. Bye-bye Sungai Petani. Bye-bye. Dah ambil Kuala Lumpur, Jostang, beri kulim. Man, jangan Man. Okay, kita nak pergi lah. Kita nak pergi lah. Guys, ada kemalangan lah guys. Macam kemalangan. Tengok tu, accident. Oh, jadi tengok, ada accident lah. Amai ni. Oh, ni motor siapa ni? Terbalik. Oh. Ada. Kalau ikutkan ni, dia dah kerja dah. Aku buat. Jadi ni apa jadi? Apa jadi? Oh, accident. Hati-hati guys. Kemalangan banyak berlaku guys. Oh, unit USLR. Melanggar road. Pemandangan sawah padi. Sampai. Kawan, apa betul-betul kan? Okay guys, bertang kepala batas Pulau Pinang. Sepadan antara Kedah dan Pulau Pinang. Aku jalan pelan-pelan tak tahu pada arah tak tahu. Aku jalan pelan-pelan tak tahu pada arah tapi aku hanya adik dalam hati abe jadi mana ada tapi aku Piramid Carnival Mall. Bukan sampai piramid, sampai Carnival Mall.
Bukan Songfeng. Supermarket lah. Okay, Sunway. Seberang Jaya, Pulau Pinang, SPT. Seberang Perai Tengah. Seberang Perai. Hotel di Seberang Perai. Okay. So, Sunway ni. Sunway Paksun. Tengok t-shirt dulu ke apa. Oh, di Kelton ada. Kita tengok tempat hak berkenah untuk muka tu berapa puluh ringgit ya. Kalau yang original sikit ni Kelton. Guys, sebelum kita nak check in hotel, kita singgah dulu lah di Carnival Sunway. Jalan-jalan cuci mata dulu. Kalau ada benda nak beli, kita boleh beli dulu barang. Sebab check in pukul 3 petang. Sekarang baru pukul 1.30. Relax-relax, santai-santai dulu, jalan-jalan. Lepas ni kita dah check in. Dekat Manikola. Okay guys. Rumah besar. Parking zone. Lawa lah. Itu kita mari berapa kali? Ini kali kedua kita mari kan? Sebelum ni kita mari hati sebelum ni. Yang sekali tu mari yang Pak Long kita tak masuk. Kita terus pergi hotel. Kali kedua ni kita pergi. Kali kedua lah kita mari mall ni. Pak Long tak ada. Kita pergi KL pula je, kita buat video pergi KL pula. Oh, ni dia scan gambar. Hai. Kita pilih. Adik, adik, 1, 2, 3. Apa ke apa? Ha? Apa Man? Nak pergi main, dia beli mainan. Nak beli mainan. Tengok satu beg besar. Macam ada benda. Memang tengoklah kedai mainan apa tu? Kedai mainan. Papai. Ini. Makan Ibeska tu. Tu makan Ibeska mah. Supaya makan Ibeska. Tengok. Kayu. Kayu lah. Kaki. Kayu. Laju memang kayu Ibeska. Kakak memang bagi kakak pula. Dia kayu Ibeska. Adik tak sampai lagi kaki adik. Ni kakak sini. Kakak sini kak.
Hai, nak pergi mana tu naik bas ni? Oi. Hai driver bas. Bayar tu. Ada apa dalam tu? Oh, memang tengah bawa bas. Oh, dia kata bawa bas depan tu. Imam bawa bas. Adik, bye-bye adik, bye-bye. Adik, bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Okay, siap dah. Hai. Dia punya beg tu mana? Jom. Lepas ni kita nak pergi masuk hotel lah. Malam kita tubik pula beli mainan Iman. Mainan apa kat sini, mana ada jual mainan? Kenapa dia kat DIY tu? Tak ada yang menarik pun kat DIY tu. Iman nak pergi beli apa? Ha? Iman? Okay, adik ingat adik. 1, 2, 3. Tak pandang yang kecil. Pergi ke Decathlon. Tengok barang-barang yang kita guna untuk balik kolam nanti. Kasut roda. Semua 199. Murah kan? 59, 129. Nak je RM9. Tak je RM9. Jaket lah. Jaket apa? Jaket pelampung. Oh situ, jaket pelani ya? Cuba tengok pelani. Ada? Mana? Sini. Sini. Pegang tangan. Sini. Tak payah. Berat teman. Oh, tak payah. Tak berat sangat. Ni. Jom, Iman tengok mainan tak? Dia pergi belah tu. Tak ada yang tutup muka penuh tu. Full face untuk snorkeling.
Sepatutnya benda ni kena buka pula pasal timur. Terengganu ada kot. Ni Bikal ke ni Bikal ke. Apa ambil dia? Apa? Ada apa? Kakak bang. Sini. Boleh main game best pun ni. Ni PC tengok tembok. Nampak pun. Oh ni macam ni. Buat semua ke tak? Adik dekat depan ni, dekat depan. Dekat depan. Oh laki. Koyak demo koyak. Tu dekat depan, man. Tu. Satu balik. Okey, adik dekat depan ni. Satu. Ya, sekecil dia lompat. 1, 2, 3. Kakak suka. Nak main apa pula ni? Ha? Ni kita baju ha ni. Mana aku? Ha? Mari. Abang, apa mana? Mainan mana bang? Ha? Mainan. Mainan. Ha? Jumpa. Mesti nak kejar ni kan? Kan? Bang, jumpa. Okay. Okey. Syukur alhamdulillah guys, kita orang dah kenyang makan. So badan pun dah jadi penat. Dah tiba masa sekarang kita nak pergi check in hotel di seberang Perai. Jadi aku pilih satu hotel ni, nama dia Izora Hotel, bersebelahan dengan Mega Mall seberang Perai. Pendapat aku tentang hotel ni okey, sebab dia murah, harga berpatutan. Yang paling penting aku pilih bilik berhampiran dengan kolam renang. Aku sangat recommend lah hotel ni pada korang yang nak datang ke sini, terutamanya bagi yang berkeluarga. Pilih bilik yang berdekatan dengan kolam, dan kat situ juga ada taman permainan untuk kanak-kanak. Aku jamin mesti anak-anak korang suka kalau bermain di taman permainan dan dekat dengan bilik penginapan korang. So korang pun tak perlulah susah hati kalau nak pantau anak-anak korang. Memang dekat sangat. Jadi aku recommend sangat-sangat korang mesti kena datang ke hotel ni. Guys, kita nak pergi mandi kolam. Sagi adik datang dengan mami tau. Abang pergi dulu dengan abah. Jom. Lagi adik mari dah. Mami tau. Tanya baju dulu.
situ, sini. Sini mas. Sini kamu. Let's go. Dekat kamera, dekat kamera. Ni. Tengok ni. Sini kamera, sini kamera. Sini kamera. Sini, mas sini. Abang ambil gambar yang mata. Tuh, dah. Makan tu ha. Okey, satu, dua. Abang kan satu, dua. Dah, ketuk-ketuk. Kan atas. Kan abang. Sini. Tangga. Kan satu, dua, tunjuk kawan. Dua. Satu, dua. Aku malu kat rumah. Tak apalah. Okay. Dua, tiga, ha. Okay guys, itu saja video klip kali ini dalam vlog aku. Semoga kita akan berjumpa lagi
nanti di next episode di lokasi yang lain. Sebelum itu, korang jangan lupa follow, like and share serta subscribe channel ini untuk bantu aku naikkan subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.